Jam menunjukkan pukul 2.51 pagi guys. Selamat pagi. Assalamualaikum. Okay, malam ni tadi kita check in di bilik. Bilik saya. Hotel bajet Hotel bajet. Tapi okey lah. Tapi okey lah untuk tidur sekejap. Bersih. Berapa ringgit semalam? 89. RM89 untuk satu Queen hari bed. satu malam. Queen bed. Kita dalam perjalanan ke KLIA untuk terbang ke Ambil parking Sarawak dulu. Kita ambil pagi parking ni. dulu. Okay, let's go. Kita tak pernah buat perjalanan seawal ini, tapi kita cuba untuk seawal mungkin. Okay guys, doakan perjalanan kami selamat sampai ke Sarawak. Apa you buat ni? Pusing balik semula. Ni kan? Saya tunjuk kiri. Betul yang tunjuk kiri. Saya takutkan dia balik. Dalam 50 meter, bulatan ambil susul keluar ke 4.
pakai ni je. Pakai you punya kad kredit. Kad lah. Tu berapa ringgit je? RM40 ada. Nanti ya, 30 ada. RM30 sehari kot. Lama sikit. Sini. Ke touch and go, but I not have enough baki. Lama sikit. Oh, sekejap sangat. Okay, thank you. Tu nak bas. Suruh cari dekat yang bas. Tengok. Tu bas. Ya. Sebentar orang tak ada ni. Kan kiri kan sini yang awak. Tak, tu kita nak menolak. Tak gini juga kita. Isi aku pun tak nampak. Kosong. Tidak. Ni kosong. Yang dekat orang berebut dekat dengan shuttle bus. Oh, yang ni kena masuk depan lah. Gaji semua kena masuk depan. Mana ada masuk laluan dalam sana. Tak pun sana. Dia jauh lah. Mungkin depan lagi sana. Masuk depan lagi. Sayanglah yang tadi kosong. Okay, bas. Oh, dia macam GPO. Sini tak ada masuk. Oh, di tengah-tengah pun ada bas juga. Diorang nasihat cari yang dekat dengan shuttle. Nah, macam ni. Tak tahu lah. You yang dah nampak kosong tadi lah. Dia pagar. Dia lain. Tak bersambung. You kena ikut laluan luar je. Nampak tu? Dia mana boleh pergi situ? Oh, ni jauh ni. Shuttle bus. Cuba cari jalan masuk ke situ. Situ tak ada ke sana. Sebab bas dia pusing di luar. Oh, tak ada. Dia tak bersambung. Tak boleh. Dia kena laluan luar.